Kita orang ni macam mana? Siapa nak bela kami ni? Tak boleh bagi muka pada diorang ni. Sila share video ni kepada member-member anda supaya tak ada lagi rakyat Malaysia yang kena scam lagi. Alright, #ZeroScam. So actually sangat senang untuk nak detect scam seperti ini apabila investment plan tu bagi return yang tak masuk akal, 100% return ke, 60% return ke, 80% return ke dalam jangka masa yang pendek, 100% adalah scam, right? Dan inilah logiknya dari sudut bisnes, right? So saya bukan pakar bisnes, saya cuma suka study business, alright, and finance as well. Alright, kalau ada syarikat yang janji nak bagi pulangan 100% dalam jangka masa yang pendek, maksudnya anda bagi RM100, dia janji nak pulangkan RM200. Jadi syarikat itu kena buat untung RM100 dari setiap RM100 yang anda bagi, baru boleh cover janji dia. Okay, itu pun belum kira lagi gaji pekerja, kos operasi, belanja marketing, cukai, pulangan untuk pelabur lain juga belum kira lagi profit yang syarikat itu nak ambil. Alright, so anda ingat saya bodoh ke? Saya ada tengok video TikTok Wing labur saham tahu, tak dapat scam saya. Alright, jika nak banding dengan syarikat yang real dan sah, syarikat besar seperti Apple, Tesla, Nestle yang power gila tu pun cuma buat untung 10% ke 30% setahun lepas tolak semua kos, right? So kalau dia orang jualan adalah 1 juta, right, dia orang cuma untung bersih 100,000 ke 300,000 sahaja. Jadi kalau ada investment plan dan yang janji nak bagi anda pulangan 100%, 80%, dia kena buat untung lebih 100% secara konsisten, dan ini memang mustahil. Ataupun mereka ambil duit pelabur baru untuk bayar pelabur lama. So itu namanya Ponzi scam. Right, so secara simpulan, kalau anda nampak janji masuk RM1, minggu depan dapat RM2, logik dia dah tak masuk akal. Melainkan dia ni main duit orang lain, dan itu bukan pelaburan dah, itu adalah scam, perangkap. Alright, jangan kena tipu guys.